Hai semua, telefon bimbit ni memang best kan? Boleh main game, tengok video, macam-macam lah boleh buat. Tapi, tahu tak, di sebalik semua yang seronok tu, kita kena sentiasa beringat dan berhati-hati. Jom, hari ni kita belajar sama-sama cara nak guna telefon dengan selamat. Baiklah, untuk mulakan, saya ada satu cerita pendek. Ini kisah tentang sebuah keluarga dan sebuah telefon bimbit yang baru. Kenalkan, ini Hadif. Cuba tengok muka dia. Seronok betul bila dapat tengok telefon baru ayah dia. Wah, canggihnya. Mesti kita semua pun rasa macam tu kan? Kalau dapat barang baru, mestilah teruja. Tapi, kan, di sebalik semua benda hebat yang telefon ni boleh buat, ada satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita ingat. Kena sentiasa awas, sebab ada bahaya kalau kita tak hati-hati. Macam ayah Hadif pesan ni, telefon bimbit ni bukan sekadar mainan tau. Ia satu alat yang kita kena jaga elok-elok dan guna dengan cara yang betul. Kiranya, ia satu tanggungjawab. Jadi, apa agaknya bahaya yang ayah Hadif maksudkan tu ya? Cuba kita fikir sekejap. Telefon yang kita selalu pegang ni, macam mana pula ia boleh jadi bahaya kan? Okey, inilah 3 bahaya utamanya. Yang pertama, kita boleh terkena renjatan elektrik, terutamanya masa tengah cas telefon. Bahaya tu. Yang kedua, boleh jadi kebakaran, mungkin sebab pengecas rosak atau kita cas kat tempat yang tak sepatutnya. Dan yang ketiga, kemalangan. Ni selalu jadi kalau kita asyik pandang skrin telefon masa tengah berjalan. Tapi, jangan risau sebab senang je nak elakkan semua ni. Sekarang, kita akan belajar beberapa peraturan keselamatan yang mudah. Anggap je kita tengah tengok iklan dekat TV. Jom jadi pengguna telefon yang bijak dan selamat. Peraturan nombor 1. Dan yang ni, tolong ingat. Jangan sesekali guna telefon bimbit di stesen minyak. Tahu kenapa? Sebab ia boleh keluarkan percikan api yang boleh sebabkan kebakaran besar. Bahaya betul. Mesti ingat ya. Baik, itu yang pertama. Sekarang, jom kita tengok peraturan nombor 2. Ini pun penting sangat. Dilarang sama sekali guna telefon masa tengah pandu kereta atau masa naik motor dan basikal. Mata kita kena fokus pada jalan raya 100%. Peraturan ketiga pula. Kalau kat luar rumah, tiba-tiba hujan lebat, ada kilat, ada guruh, cepat-cepat simpan telefon tu, okey? Kita tak nak ada risiko kena renjatan elektrik atau lagi teruk dipanah petir. Biar kita selamat dulu. Okey, sekarang jom kita cakap pasal cas telefon. Ada 2 langkah mudah je nak ingat. Pertama, pastikan cas telefon dekat tempat yang selamat dan kering. Janganlah letak atas katil atau sofa. Kedua, dan ini ramai orang buat, elakkan main telefon masa ia tengah dicas. Nanti telefon jadi panas sangat, boleh rosak dan bahaya. Tahniah! Sekarang, anda semua dah tahu peraturan-peraturan penting ni. Tapi kan, ilmu ni jadi lagi bagus kalau kita kongsi dengan orang lain. Jom kita jadi kawan yang baik dan saling ingat mengingatkan. Ibu Hadif pun ada tanya satu soalan yang bagus. Kalau kita nampak kawan kita leka atau guna telefon dengan cara tak selamat, apa agaknya yang patut kita buat? Kita biarkan je ke? Tentulah tidak. Sebagai kawan yang baik, kita kenalah nasihatkan dia. Cakap elok-elok, ingatkan dia tentang bahaya yang kita dah belajar hari ni. Bila kita jaga keselamatan kawan, itu tandanya kita sayang kawan kita. Wah, hebatlah semua. Nampaknya semua dah faham macam mana nak jadi pengguna telefon yang selamat. Jadi sekarang, untuk bahagian yang paling seronok, jom kita uji minda sikit. Anda semua memang hebat. Ingat ya semua pesanan tadi? Dan yang paling penting, amalkan selalu. Sekarang, nak pastikan semua betul-betul faham, mari kita bersiap sedia untuk aktiviti soal jawab dengan cikgu dalam kelas. Sediakan soalan dan jawapan anda. Jom mula!